Kita sekarang berada dekat Kampung Bukit Payung, pokok sana. Tu, apa ni? Abah dapat mak baru. So, kita dah makan. Dah tidur sini semalam. Tadi tak tidur sini, tidur rumah kat tim semalam. Belakang rumah. Belakang sana. So, hari ni kita akan gerak turun semula ke bawah. Panas betul lah cuaca. Macam mana boleh habis minyak? Kita dah sampai dekat ni, kebun nipah Pak Man. Bukan homestay. Kebun nipah Pak Man. Kita singgah nak ni je, Apa? minum-minum, makan-makan. Daripada pukul sana tadi, pukul apa? Tengah hari. Sekarang pukul 3, pukul 4. Ambil. Ikut jalan dalam. Tengok map tu memang apa ni? Pilih avoid toll kan. Ikut jalan dalam. Kalau ikut map tadi, awal lah. Tak lama lah, dah setengah jam lah kot. Ni dia, kebun nipah Pak Man. Mana pintu masuk dia? Oh ni lain bro. Okey juga tempat dia. Last time pergi yang nipah tu panas. Macam redup sikit. Redup sikit tempat dia. Tadi yang kita pergi nipah tu panas betul. Sebab tu dia bagi limau kot. Dia perah limau kot. Nusuk utara jarang lari rasa dia kan. Kalau rasa ni dia boleh je rasa macam-macam. Dia punya mi sup dia standard lah. Dia tak lari. Dia punya rasa dia, mana-mana sup utara pun rasa macam ni lah. Tapi dia punya rasa tu Main je pun tu ikut tekak lah. Kalau orang rasa okey lah. Dia rasa macam ada yang lagi sedap lagi tempat lain lah. Dia lebih redup, lebih sejuk sikit lah. Dia tak berapa nak panas. Panas memang panas dah kan. Sebab kita bawa kipas ni. Selain daripada isi minyak diesel kereta ni, panas ni, dia juga kena isi air. Dia tak cukup dengan apa ni, minyak je. Dia kena isi air. Makan air kadang-kadang 1 liter lebih, 1,5 liter kena isi. Tapi dia punya tips dia, kalau misalkan korang punya kereta memang makan air kan, paling-paling kena tunggu 40 minit baru boleh buka. Ni 3 liter. Tengok, kurang 1 liter lah. 1 liter kena isi. Okey, dah sampai dekat rumah saudara dekat Kuala Sepetang. Ada sakit tukar. Sakit kami tukar. Dia ada jual sampai. Okey. Sampai. Panjang. Wih, nasi belakang lu. Itulah. Sini. Lebih kurang ah. Gaci sini. Berat nasi biji. Okey, Laiwan. Okey.
Okey, lagi. Lagi. 1, 2, 3. Last. Ya, last. Ini macam last. Okey. Betul mata. Jangan balik jom. Naik jeep. Nama kamu kan? Sekarang kita dah sampai dekat kilang kopi Antong. Kilang kopi tertua di Malaysia sejak tahun daripada 1933 dulu. Ni kira kilang yang pertama lah. Antong ni tak tahu mungkin nama dia kot, ataupun nama kilang tu. Nak tengok tu mana ni kilang dia. Kita masuk dia mana. Sini lah kot showroom. Masuk dalam ada kopi, sembol-sembol kopi. Dia yang penting tempat ni kena ada aircon je. So ada kedai kopi dalam tu. Nanti kita masuk lah. Betul dia cakap pakai tu nanti Aisyah kenalah sihat. Kita nak pergi kedai Eko. Tengok tu kawan yang atas tu. Macam ada atas tu. Alah, tu ada aiskrim. Tak boleh makan aiskrim ke? Tak boleh sebab Aisyah tak sihat. Okey lah kalau macam tu. Tapi dekat ni macam-macam ada ni. Ada kopi. Ada jual orang jual kopi. Kopi lagi. Kopi lah semua dia dalam ni. Tanpa pun kilang kopi. Asal kat sini motor dekat sini? Ha? Semakin atas sini motor ni. Motor orang pakai dulu ni. Kan, tapi boleh parking kat sini. Aduh. Belah bawah tu dia punya showroom jual kopi-kopi, jenis kopi je. Di atas ni dia kata nampak macam ada museum kopi. Tengoklah apa yang ada. Boleh rekam. Okay, kita dah check in my dusun apa? My dusun stay apa nama dia lah. Tandas. Okey lah. Kan yang penting ada aircon dia. Panas je. Tolong tahan. Aduh. Dekat Daddy. Lepas tu bagi Daddy. Satu kali lagi ni. Kita je ada, orang lain tak ada? Ha? Kita je ada.
Hai Aisyah. Tolong lah. Ada sebelum lah. Hai Aisyah. Sudah sihat ke? Daddy, Kenapa? boleh? Boleh. Aisyah sudah sihat ke? Okey. Boleh ke? Boleh. Tadi ingatkan dah kurang dia MC 24 dia MC. Lemak. Daripada pukul 7 tadi, sekarang dah 7.30. Jalan kebun masuk ke ujung kampung ni. Daripada kampung mana tadi masuk ke ujung ni, sampai ujung. Sampai ke jalan apa ni? Off-road ni lah. Tak tahu sampai mana. Kita main masuk je jalan je tu, tengok-tengok kebun orang. Pagi-pagi ni. Cantik tempat ni. Belakang ni pisang. Ada jalan, bayuk. Main depan. Mana ada? Mana? Tak ada. Kosong. Mana? Tak ada. Deci tak ada. Tak ada. Tak ada Deci. Tak ada. Mana pula Deci? Deci cepat. Kawan depan. Oh, ada ikan. Dah sekian beberapa kali lah, kali ketiga, keempat kot. Tapi banyak berubah lah. Dia dah buat macam konsep-konsep dekat mana ni? Dekat Siam macam tu. Okey lah, at least something lah. Cantik tempat dia. Dia dah buat kafe-kafe